3 negara yang paling kosong di dunia. Kosong? Kosong macam mana tu? Yes, negara ini tak berpenghuni sangat. Negara yang sangat-sangat kosong. Negara yang besar tapi rakyatnya tak banyak. Di tempat yang ketiga adalah negara Australia. Dekat dengan Malaysia, negara Australia ini tidak mempunyai kawasan tanah yang sesuai untuk didiami. Negara Australia ini hanya mempunyai kawasan tanah yang subur di kawasan utara, kawasan Darwin dan juga di kawasan timur, kawasan di timur Australia. Negara ini mempunyai penumpuan populasi di kawasan-kawasan inilah, seperti di Sydney, Perth, Adelaide dan Darwin. Negara ini hanya mempunyai populasi sebanyak 25 juta penduduk, tetapi kawasan negara ini sangatlah besar, sebesar 7.68 juta square kilometer. Di tempat yang kedua ini adalah negara Namibia. Negara yang terletak di selatan benua Afrika ini mempunyai kawasan sebesar 824,000 kilometer, tetapi hanya mempunyai populasi sebesar 3.3 juta penduduk sahaja. Negara ini majoritinya berpadang pasir. So, negara ini tidak didiami dengan populasi yang begitu ramai. Di tempat yang pertama ini adalah negara Mongolia. Negara yang pada suatu ketika dahulu mempunyai empire yang sangat besar, merangkumi empire yang paling besar continuous empire land di dunia. Inilah empire Mongol. Tetapi sekarang ini mempunyai kawasan yang sangat kecil, berada di sempadan antara China dan Rusia. Negara ini mempunyai kawasan sebesar 1.56 juta square kilometer, tetapi hanya mempunyai populasi seramai 3.2 juta manusia saja. Kerana kawasan yang begitu besar tetapi hanya berpadang pasir dan juga mempunyai kawasan rumput yang besar. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya, Octoman Fazil, dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.